Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Attakidu min dunihi aliyatan in yuridni ar-rahmanu bidurri la tu'ni anni sab'atu sayyan wa la yunkidu. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila udkhulil jannah qala ya qaumi ittabi'un ya'lamun. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengar satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada kita, ialah dalam surah Toha ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhankan wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Yang memberi maksud dan sesiapa yang berpaling ataupun ingkar daripada ingatanku dan petunjukku, maka sesungguhnya ada baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit, dan kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan dia panggil yaumul qiyamah a'ma, dalam keadaan dia buta. Dan surah Toha ayat 124. Jadi antara yang diazab, di antara diazab dalam ayat ini juga memberi maksud. Di dalam ayat ini ialah Allah menyentuh berkaitan dengan azab kubur, yang juga adalah kerana tidak membersihkan dalam keadaan seorang tu dia jadi sempit ni banyak. Sempit dalam kubur, sempit dalam hidup, sempit segala-galanya, sempit pemikiran. Jadi Allah nak tuju agar orang dalam ni ayat ni dah sempit mereka di dalam kubur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan panjang sebentar lagi sempit ni. Jadi pagi ni kita mari dengar sedikit. Saya ada dua nak sentuh pagi ni, ialah apa istimewanya solat subuh. Jadi orang kat luar sana tu solat subuh masa sedap tidur. Dan alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga kita nak sentuh bentuk siksaan kubur, jenis bentuk siksaan kubur yang dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam wajib mengimani, makna percaya adanya azab kubur. Alam kubur ni ialah merupakan bahagian daripada kehidupan di akhirat. Jadi bila kita kata akhirat lambat lagi, dah mana alam akhirat ada dah. Walaupun kita hidup atas dunia ni, dalilnya mak bapak kita, saudara kita, sepupu bapak kita, menantu kita, kopi kita, tok kita, saudara kita sudah berada dalam kubur. Cuma kita dah lagi. Jadi kita banyaklah buat persiapan. Kalau anak-anak dia buat persiapan untuk SPMA ke SPM ke itu untuk dunia lah. Kena prepare lah, buat tuition dan sebagainya, pergi hantar tuition. Kita ni dah kerja dah pencen dah duk main apa lagi, main kitab main Quran pula dah. Tengok urut-urut ni, urut-urut Sabtu ni, urut-urut Hijaiyah ni. Dalam Quran ni dia ada 29 huruf. Satu huruf pun kita nak kenal. Bukan huruf Allah kita nak kenal. Huruf Al-Quran tu dah kita nak kenal. Macam mana kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala tau. Begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlakunya kiamat, dia tiup sangka kala
Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat Israfil ni tiru je lah, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah tak perintah, dia tak tiru. Sampai masa kita nak tahu, terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena percaya, kena percaya adanya azab kubur. Kubur kena ada. Dalam tu kita lalu semua, lalu pejabat daerah marah tu dah semua kena belaka dah. Famous kawasan tu dah satu kuburan orang Islam. Kuburan orang Islam itu. Lalu je lah. Tak berani nak turun sekejap. Aliyah Al-Fatihah. Saudara-saudara kita tepi tu, sahabat-sahabat kita payah apa? Turun tu Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah. Baca Alhamdulillah sedekah. Aku sedekah Al-Fatihah pagi ni. Apa dia, mana-mana hari-hari yang kita pergi, tersedekah belaka ahli kubur tu. Assalamualaikum ya ahli kubur, Al-Fatihah. Sudah baca balik, pahala boleh je. Esok orang baca untuk kita pun tak? Tak begitu. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, surah Yasin. Kalau kita baca surah Yasin, Bismillahirrahmanirrahim. Ingat dah untuk pagi ni surah Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ada saktor situ. Min marqadina. Selok kita baca. Ada saktor situ. Bila ada saktor situ, kalau kita bunyi niat nak berhenti situ, wajib kita berhenti. Kalau tak berhenti, dosa kita. Saktor situ. Jadi saktor situ ialah kita berhenti dalam keadaan kita selok. Tapi kita tak putus saktor. Tapi niat kita, aku nak baca dalam saktor, tak apa, direct. Hukum situ saktor. Jadi contohnya saya baca sekali lagi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Sebab kita situ sepanjang 2 harakat. Itu haza. Sebab itu haza. Ambil semula. Haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Maksudnya, mereka berkata, kita semua saya sawalah. Allah rakam dalam Quran ayat surah Yasin ayat 50. Celakalah kami. Celakalah kami. Yang duduk dalam kubur tu dah. Aku jadi sangka kala jadi kubur pada hari itu saat tu semua seluruh dunia semua bangkit seperti cambuk. Jadi siapakah yang membangkitkan kami ni? Tempat tidur kami ni, tempat tidur tu dah kubur lah. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah dijanjikan oleh Allah. Allah janji, tak apa masih aku tidur. Ni pokok kami. Yang Maha Pengasih, benalah kata para rasul. Dan rasul kan tidak ampuhkan kepada sahabat-sahabat dulu semua. Dan gini mari orang Badui tanya, ya Rasulullah. Orang Badui temu Rasulullah bila berlaku hari kiamat. Orang Badui ni, orang duduk dalam hutan Afrika tu, mari jumpa Rasulullah bila berlaku hari kiamat. Kita baca dah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Kita dah baca ayat ni kalau kita mari sini tu muka surat 600. Hari kiamat. Apakah hari kiamat? Adakah kamu tahu akan hari kiamat itu? Allah tanya, Allah jawab. Kita ulang sikit pagi ni, mereka kita tengok segar otak kita ni. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yakunun nasu kal farasul mabsus. Hari di mana manusia berterbangan seperti katu. Seperti apa lagi? Ramai-ramai diangan seperti kertas yang melayang tengah raya ni. Manusia berterbangan. Rengangnya manusia ketika itu. Bergerak atas dunia ni dekat 200 kilo. Terbangan seperti apa? Atas kapal lah. Mana manusia tu? Allah buat bagi pada hari kiamat tu, Allah beritahu beratus juta kilometer dalam per sejam. Allah berhenti. Jadi marilah kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni ada bumi sikit di Johor pula, mudah. Jadi kita mari takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan takut diri biasa ni, takut dalam hati. Letak Allah dalam hati kita ni. Baca Quran.
Pagi ni kita sembahyang sunat subuh, fardu subuh. Bagi orang yang kasih kepada Allah ni, mari di surah tahiyatul masjid 2 rakaat. Tak mana mari awal beriktikaf masa subuh tak masuk lagi ni. Dah. Sunat taubat ke dulu? Sunat apa? Sunat wudu dulu ke? Dah. Sebab itulah kita dengar ustaz-ustaz yang luar sana yang hebat-hebat ni beritahu, sesiapa yang nak masuk surga Allah ataupun tanda-tanda ahli surga itu ialah orang sentiasa ingat dalam otak dia tu, ingat kepada Allah lalu dia sembahyang. Kita kadang-kadang di sini atau di mana-mana lah pemikiran kita orang Melayu ni, waktu tak masuk suara bagus tu tak mari. Kat mana hal ni? Dia duduk rumah lah. Duduk rumah buat apa? Dia ada semayang waktu nak mari lagi ni. Dah, kita buat ni lah, kita main WhatsApp dulu, tengok benda kes Zara ni. Ada dia free plus time ni, free plus time ni. Patutnya kita juga sampai tu, kita free our life. Free our life daripada hell, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Duduk pokok itu, pokok dulu biar hati rumah tu. Allah majinna minanna, bukan setakat 7 kali. Buatlah banyak-banyak pun Allah majinna minanna, Allah majinna minanna, Allah majinna minanna. Api neraka inilah yang aku takut, ya Allah ya Tuhan. Sebab itulah kalau orang bagus sembahyang tahajud adik aku, dia betul-betul gesai betul-betul. Aku tak ampuh sembahyang tahajud pukul 5 pagi, tapi boleh 5 pagi. Aku nak buat 1/3 malam, pukul 1 tidur setengah jam dulu, bangun 1 pagi. Kerana umur aku masuk 20 tahun lebih dah ni dah. Kubur kata pergi, kubur kata mari. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ni kita ambil sikit berkenaan dengan azab kubur. Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 6 bentuk siksaan kubur yang dinyatakan pada ayat Quran tadi. Dah, kita tengok sini mendahulu. Pertama sekali, orang yang kena azab kubur ni, di antaranya dia beri alas, kaki dia tu diberi alas abu api neraka Allah Subhanahu wa taala. Api neraka dah. Tapi siapakah yang kena kaki dia tu? Kaki tapak kaki dia saja kena bari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Antaranya Abu Talib, bos dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bos dari anak tu, bos dari Nabi tu, apa kerana pula? Api neraka dia tak kenal kan? Allah tu maha hadir walaupun kekasih dia. Sebab tu Nabi dia ambil prinsip daripada Allah Subhanahu wa taala, wahai Fatimah, kalau mencuri, akulah yang akan gerak tangan. Kenapa Nabi tak suruh, wahai panglima aku, khalifah aku, 4 orang mari sini? Apa benda ya Rasulullah? Anak aku mencuri, contoh. Lepas tu nak apa ya Rasulullah? Aku ni takut ni, mengambil barang lah, menggerak tangan anak aku Fatimah ni. Mana tak ada begitu. Nabi kata, aku yang potong tangan anak yang aku sayang ni kalau dia mencuri. Ada kita nak kita anak kita, tak ada lah. Ni bandingan. Kalau kita tengok Nabi-Nabi yang hebat-hebat seperti Nabi Allah Ibrahim, guru apa? Benda Ismail ni, Allah suruh benda sembelih ni, macam sembelih kambing ni lah. Dan kita nak sembelih tak? Apa yang berlaku di atas Allah Nabi Ibrahim dengan Ismail? Mendengar ayah ni nak sembelih ke tak sembelih, cakap jawab tahu ni syaitan ke Allah ke ni. Dah berapa kali Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan Allah yang dah ni. Bila Allah buat keluar ayat ke Ibrahim, contohnya, hei Ibrahim, gajuk lah, guru apa ni aku suruh pergi lah. Buat berani ni boleh aku nak buat. Ketika itulah tukar nak badan, ketika itu dah Allah tukar hebat yang menjadi budaya kita buat sembelihan pada hari ini. Dapat tangga tu Allah uji Nabi, kita ni Allah uji apa? Dah ujian sikit-sikit, ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak mampu menanggung ujian-ujian besar, ya Allah. Ujian kecil-kecil saja, ya Allah. Mudah-mudahan kita minta kecil je, ya Allah, ya Tuhan dah. Gitu.
Jadi Abu Talib pun selagi Nabi ni dah mereka ambil selek je bagi api ni, api selek je. Macam mana selek? Macam kita selek ni lah, kita nak cak bendu lah. Benih-benih tu nak kilat tu, ambil dalam bekas tu, ambil pek, ambil tu pek tu. Nak cak tu lah. Selek je, kilat bendu tanggung pun. Ini selek, mereka ambil selek atas kaki Abu Talib, geleguk otak, tembur perut. Dah. Allah Rabbi, minta jauh tumpuk dari Nabi. Ini menunjukkan bahawa sesiapa sahaja yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah antaranya. Lebih lagi tu Abu Talib yang mana jaga Nabi saat ni, Nabi di situ di sini, jaga sangat Nabi, tapi tidak beriman. Dah, itu lepas tu serah pada Allah, bukan kita yang hukum. Dah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bentuk yang kedua ialah ditujukan pada orang yang duduk dalam kubur tadi tu, saudara-saudara kita tu, di sini menyatakan mereka diperlihatkan. Hak mana hak yang tak molek lah, tak semayang, tak apa macam-macam lah, maksiat, mumpat dalam. No, mereka diberi pandangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam surah Al-Ghafir ayat 49 turun lihat. Di mana dalam surah Al-Ghafir dan surah 49 tak silap saya minta maaf banyak 49 dan 50. Dia bertajuk Allah beritahu ni dalam surah Al-Ghafir Allah bagi tahu apa nama Firaun ketika ni kalau kita buat kuliah ni sedang dilayur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam ikan, macam ayam ni lah, macam kita beli ayam pusing yang ada jual dekat Cendering tu. Kita rasa ada beli ayam panggang kita beli situ dekat Permai tu. Kita tengok orang layu tu, layu ayam tu, dia bagi api benda agak tu, tak benda ayam jatuh dalam api tu. Begitulah benda Firaun sedang layu di dalam kubur mereka itu. Dan Allah kata pada masa kelak ditambahkan api neraka itu ke atasnya dan berikut-berikutnya dan ditutup rapat. Tidak ada peluang untuk keluar. Kerana mereka bersihir pada Allah, kerana dia dah mengaku Allah Subhanahu Wa Taala Firaun. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disempitkan kubur, tulang-tulangnya disempitkan kubur dah. Dah dia kata di sini, kita tengok satu-satu takut terlepas pandang. Dia kata sini, kata daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian mati, maka akan dinampakkan kepada calon-calon tempat tinggal pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maknanya dalam kubur ni duduk kat ni, petang ni duduk sini. Dia dieret oleh pada bukan nakir, hani tempatmu, hani tempatmu, petang ni duduk sini, pagi duduk sini. Orang yang berada dalam kubur, yang mana orang ni lah. Kemudian bila dia termasuk calon penghuni surga, maka dinampakkan kepadanya surga baru dah dalam kubur. Sebab itulah kalau kita kata sesiapa yang masuk dalam kubur maka esok dia beri azab dan nikmat. Sebab tu ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni, bila saat kematian memanggil dia tu kalau boleh dah. Kita tak dengar dia saja dalam keadaan kelip-kelip mata tu, dia nak ditapik. Cepatlah. Atau aku dikubur, sebab dia nampak dah tepat, dia nak pergi tu. Sebaliknya orang yang tak tahu molek tu lah, dia boleh, kalau boleh hidup tapi tinggal aku di sini, biar aku di sini. Gitu bandingnya. Kemudian dia kata sini, bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampak ke mereka neraka, dan mereka yang menjadi calon surga dinampakkan surga pada itu. Hinggalah Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kamu pada hari kiamat. Sebelum saya lupa ni, ada kakak muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya lupa ni,
saya bagi tahu pada muslimin muslimat pagi ni, rajinlah baca surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ni antaranya juga atas dunia ni ialah semoga kita ni dijauhi oleh Allah Ta'ala supaya kita tidak berjumpa dengan Ad-Dajjal ni. Tak bertemu dengan dia ni, manusia ni yang menyesatkan kita esok. Datangnya Dajjal esok bukan untuk nak beri hadiah kita. Dia bawa roti sana tu, nak bawa kandang roti. Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Betul Tuhan dia mengaku Tuhan. Kalau mau iman ni, sebab itulah kita kata datangnya Dajjal ni bukan untuk nak royak kita mengenai perkara halal dan haram. Mari sini aku nak kampung ubat haram ni. Mari sini penduduk ni aku nak ada ubat halal. Tak ada. Bahawa Dajjal mari ni ialah untuk menyesatkan orang Islam. Orang kafir sesat sama dah, untuk menguji keimanan kita. Sebab itulah kita kena minta dengan Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Maknanya wasta'inu ialah mintalah apa saja dengan Allah. Ya Allah, aku nak masuk surga, ya Allah. Allah akan bagi. Allah suruh minta sini. Tapi manusia ni tak masuk kita yang cakap ni, ya Allah murahkan rezeki aku, ya Allah. Bagilah aku rezeki, ya Allah. Waktu yang minta ni. Kita minta pagi ni, sebelum saya lupa lagi ni dalam cakap bab kubur tak kubur ni, sebelum saya lupa, kita nak kongsi pagi ni adik kakak, ialah kita minta beberapa kali. Bila ke 10 dah kira lah, 200 pun minta dengan Allah masa hidup ni. Pertama sekali kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, sebelum aku meninggal dunia ni, ya Allah, kau selesaikan hutang aku ni, ya Allah, atas dunia ni. Nabi kata dah, dia pergi pada satu hari di zaman Nabi dulu. Riuh orang di satu tempat di zaman Nabi, dia tak dah sebagai, ya Rasulullah, ada sahabat kita meninggal, ya Rasulullah, tolong semayang tu dah Allah, ya Rasulullah. Rasulullah pun tanya, adakah dia berhutang? Ada, ya Rasulullah. Jelaskan dulu. Orang tak gila duit ni bayar berapa dirham ni. Bayar sesalah, ya Rasulullah. Panggil Rasulullah lah. Beratnya hutang ni. Dan mengikut Al-Qurtubi pula kata, 5 sen sahaja kita hutang dengan orang, 700 semayang hak fardu kita buat, orang ambil, Allah ambil pahala kita, beri pada hak hutang 5 sen tu. Dah sepasal? Kira sajalah. Masa saya ingat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab hutang. Ya Allah, kau jangan matikan lagi aku dalam keadaan aku masih berdosa, ya Allah. Buat dosa itu. Kerana apa? Kerana adanya dosa pada tubuh badan kita, tak temu cari pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu. Seterusnya, daripada masa kita nak cerita semua, dok, apa benda daripada masa ni tu? Sejak daripada bangkit daripada kubur, pergi kepada masa, pada masa ni bukan tempat perlindungan, tempat keadilan, wujudnya mahkamah ilahi, mahkamah keadilan. Dan kita bila Allah tunjuk api neraka itu dalam surah Al-Fajr muka surat 593 ayat 23 ayat 24, katam dari saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu zikra. Pada hari ini, di mana manusia berangkut-angkut berkumpul dalam satu rombongan yang besar menuju pada masar, api neraka berterbangan naik atas kepala kita. Banyak apa yang akan berlaku di hadapan kita. Bapak kita, saudara kita, sahabat-sahabat kita, macam-macam lah di pada masa. Bukan di tempat perlindungan di pada masa. Tidak ada online. Adik-beradik buat hal, masing-masing bawa diri daripada saudara lagi. Pasal ketika itu, apabila kita berada 50,000 tahun di pada masa 50,000 tahun tidak dibicarakan lagi, 50,000 tahun. Kemudian dianggarkan kata ulama, masa 300 tahun berada di pada masa dah Allah buat mari api neraka
Kemudian juga 500 tahun Allah buat mari dia tu benda langit tu pecah jatuh atas pada mana tak tahu, pada siapa dia tak tahu. Ketika itulah kecup perut kita, gementar kita tidak dapat dirakamkan. Bunyinya langit pecah tu macam kita kata macam pergi tara, macam mak rempik duduk main pukang, lepas telinga kita pukang. Lebih pada tu lah dia bunyinya langit nak pecah di atas kepala kita esok. Lepas tu kita doa pada Allah SWT di pada masa, ya Allah, ya Tuhanku, masa saya ingat ni, Kau selamatlah diri aku, keluarga aku, anak-anak aku, isteri aku, cucu aku, anak menantuku, saudara Islamku, ya Allah, muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, letaklah aku di naungan-Mu, ya Allah. Tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita, doa sekarang, doa ni, minta rezeki tu letak nombor 10 dah. Letak yang aman di mana? Naungan arasi Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang teduh. Kita nak pergi banyak lagi. Kalau Rasulullah beritahu ada 3 tempat yang harus kamu takuti. Iaitu ketika nama kamu dipanggil. Dalam bersaing, mari ke depan. Habis luar dalam, luar panjang, luar katok, luar tinggi. Habis jam dengan kopiah-kopiah Allah panggil. Banding yang cerita dah. Contoh, sebut nama kita ni, ketuk peluh je kau tak tahulah, cabut pula. Umpama kecil. Sebut nama kita. Kemudian, kalau kata Nabi kata, arwah kamu takut ni, nama kita dipanggil, Allah nak tanya satu-satu. Benda apa sejak memari balik sampai mati? Benda apa membuat? Baru kita sedar. Kemudian pula lepas tu, aku bawa mu ni ke tempat ni, timbangan di mizan. Di situlah Nabi kita beradik-adik aku. Umatku, ya Allah. Angkatlah pahala dia sikit, ya Allah. Berapa orang, ya Allah. Kita mari sebutnya apa? Termasuk kita orang cakap, ya Allah, aku pun nak juga. Tambahlah pahala aku, ya Allah, nak cukup ni, ya Allah. Bukan jawatan kita bawa di badan masa. Bukan berapa gulung tanah gerah kita bawa. Pangkat menteri besar, apa-apa saja, Allah tak mau. Aku nak pahala. Waktu kalau kita doa ni kakak, yang saya ingat doa ni, Bismillahirrahmanirrahim, kita minta Rabbana dan kita ingat ada satu doa lah. Kalau dalam bahasa Melayu dia bagi butuh, minta maaf. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah pahala yang kau janjikan ala Rasulillah. Wala tuzina yaman qiyamah innaka la tughlibu mi'an. Doa. Berilah pahala yang kau janjikan pada aku ni. Kan Allah janjikan buat gini dapat pahala, buat gini dapat pahala. Menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kau hinakan aku di pada masa, ya Allah. Jangan kau hinakan aku. Ya mana kau telah tidak memungkiri janji. Allah tidak sekali-kali memungkiri janji. Amin ya rabbal alamin. Tengok, Allah ada Nabi aja. Itulah antaranya kita minta pada Allah banyak lagi. Saya aku dapat meniti di atas suatu mustaqim sepatah kilat, ya Allah. Bukan surah mustaqim jatuh. Nabi kata banyak jatuh. Nabi akak datuk semula atas tetiang tu, atas suatu mustaqim tu. Kau mana uyuh hanya nak jatuh, Nabi sambung, letak punya. Bukan orang Nabi nak sambung. Tu uyuh hanya ambil letak semula. Tu uyuh hanya letak semula. Nabi jaga di suatu mustaqim. Tempat yang Nabi kata tadi, tempat yang paling takut. Ditimbang itu tak boleh timbang, banyak gengel. Bila gengel, Allah kata dalam surah Al-Qari'ah, Allah kata siapa yang buat kebaikan. Buat kebaikan dah, tapi dikira ditimbang di nanti mizan, didapati gengel kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka mereka dicampur dalam neraka hamiyah. Nama hadis lain, bukan kata dimaksud dengan kedah. Neraka hamiyah adalah nama tadi. Kerana dia buat kebaikan, tapi kebaikan dia adalah sikit, tak cukup.
tidak mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikut syarat-syarat yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni juga kita ingat bahawa saya takut lupa. Ada satu ayat dalam surah yang kita baca semua. Fal ya'mal amalan salihah. Allah kata dalam ayat ni, hendaklah kamu buat amalan yang banyak. Fal ya'mal amalan salihah wa la yusyrik ibadati rabbiha. Ada baca semua ni kata. Dalam masa yang sama pun jangan bersirik. Wala tusini yawma yubathu yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bil qalbin salim. Dan ayat saya baca ni adalah doa. Ya Allah, tidak ada guna kamu bawa, Allah kata, ada dah nak minat bertemu dengan aku, kecuali kamu datang bertemu dengan aku ni dengan hati yang penuh sejahtera. Makna sejahtera sini ialah kamu jangan bersirik dengan aku, jangan kamu punah akidah dengan aku ni. Kalau mu punah akidah, masa ditimbang di pada masa pula di nanti mezan, Allah kacau amalanmu kerana akidahmu punah. Mamanya akidah hari ni ramai orang batal akidah. Semaya bukan amal hebat ni. Quran, kalau dah baca Quran ni orang baca WhatsApp. Oh, ini bagus orang gitu. Kalau surga dengar kita ada lagi tak ada. Apa-apa lah Mu'tazilah Qadariyah tu. Tak, muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kata tadi pandangan neraka sani, dah neraka surga-surga sani, mana orang baik buat jahat sani, orang baik di dalam kubur tu orang nak nampak dah surga pada dia. Orang yang neraka ni nak nampak dah. Neraka dia seperti contoh ni ialah pada orang kita beritahu punya Firaun tadi. Seterusnya disempitkan kubur hingga tulang ni ramai patah. Daripada bersisih atas kiri dan kanan bersisih di kubur tu menjadi rapat. Lalu disempitkan kuburnya sampai tulang-tulang rusuknya berselisih. Kata Ahmad, kata ahli riwayat Ahmad An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Al-Hakim. Ini penerima hadis ni. Dia meriwayatkan bahawa Nabi bagi tahu tulang-tulang dia sana dia rapat disisih patah yang ambillah dah mana sana. Yang keempat ni dikata di sini dia pukul ketika seseorang tu tidak dapat menjawab pertanyaan daripada muka lelaki, tak dapat jawab, mereka akan dipukul dengan sangat keras di bahagian wajah ni. Di bahagian wajah ni dipukul dengan besi. Pukul di wajah ni. Kalau kita ni main gusti lah, main gusti ataupun main boxing lah, mandi dengan jubah ni, tumbuk atas muka, belakang muka. Bayang gitu, hak ni kena suti hak dia benda pukul yang malaikat bukan laki ni, pecah muka ni, bergembur tapak ke ujung mana tak tahu dah kubur ni. Tuhan yang tahu, lepas tu molek balik, buat balik. Dan mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ni hingga datangnya hari kiamat. Sampai ke hari kiamat Allah muka lelaki ni pukul mereka itu di dalam kubur. Yang keenam di sini menyatakan bahawa orang yang menerima kita kata tadi sesat-sesat tubuh kubur ni ialah tubuh mereka itu dibelit oleh 77 hulu. 77 daripada panduan buku yang dikarang oleh Muhammad Hamdan. Ni orang yang sentiasa tengok kitab-kitab ni diambil, diterjemah dan dikatakan bahawa selain daripada Rasulullah beritahu ni 77 ekor ular ni. Mari kita baca pagi ni, mari dengar. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi beritahu yang bermaksud, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya, genggaman tahap, genggaman Allah Subhanahu wa taala ni, sesungguhnya orang kafir itu di alam kuburnya nanti akan dibelit oleh 77 tinik. Tinik. Tahukah kalian? Nabi tanya sahabat, apakah tinik itu? Tinik itu adalah 77 ular, di mana tiap-tiap ular mempunyai 7 kepala. Seekor tu ada 7 kepala. Ada 77 kepala kan. Yang semuanya akan menjala di seluruh tubuh orang kafir, dan api menjalakan api untuknya, serta mematuknya hingga
sampai ke hari kiamat. Ni orang kafir. Bagi orang yang berkata hadis riwayat Ibnu Hibban, dinyatakan oleh Ibnu Hibban, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi ni juga setelah kita tengok betul-betul sesaan ni, kita bawa sikit sini bagaimana orang-orang yang dibebaskan, orang-orang yang terlepas pertanyaan kubur. Orang yang mana terlepas. Kita nak dengar juga dah. Ada lima kali ada lima bawa sini, insyaAllah kita baca pendek-pendek insyaAllah. Golongan yang pertama yang terbebas daripada pertanyaan alam kubur ni, dibebas daripada tanya ni, tidak ditanya ni, ialah antaranya orang yang mati syahid. Orang mati syahid yang pertama. Daripada sebuah riwayat daripada Rasid bin Sa'ad disebut bahawa ada seorang yang bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa orang-orang beriman akan diuji dalam kubur kecuali para syuhada?" Beliau pun menjawab, Nabi jawab, kilatan pedang yang berkepala. Kata sini ujian tu yang diberi pada orang yang macam kita ni, kerana mereka itu tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas ni ada. Dah. Sebab tu juga orang syahadat juga, orang pertama di syahadat Allah di pada masa kena bukan orang yang adalah kaki baru pe ke apa sana dah. Orang kita dah umpamanya sana, rupa-rupa orang pertama sekali ditanya oleh Allah Taala di pada masa ialah antaranya orang yang mati syahid. Dah syahadat. Tanya, akhirnya Allah kata, masukkan dia di dalam neraka Allah Taala, kecil para malaikat. Kenapa ya Rasulullah tu? Kenapa ya Allah? Dia tidak ikhlas. Masa nak pegang dia tunjuk bahawa dia itu gagah pada orang. Biar Rasulullah, biar kita hulur pedang pada mereka, biar kita tatah mereka ya Rasulullah. Rupa dalam hati dia ni nak tunjuk bahawa dia berani depan Rasulullah ataupun depan orang ramai. Dan sungguhnya Allah Maha mengetahui, mudah tahu para malaikat. Kerja pun aku capau. Makna begitu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah golongan yang menjaga di batas wilayah muslim untuk mencegah serangan musuh kerana Allah. Contohnya kampung kita ni lah contoh. Sepadan kau sepedak ni, mari orang jahat nak serang kampung kita. Malam tu kita jaga kampung kita takut dimasuk oleh musuh. Mana tahu. Dah, ini contoh ni kita jaga. Dan orang ni bila jaga-jaga mati. Dijaga sepadan supaya tak ada dia ditembusi oleh musuh. Maka dia pun bila mati saat ni, mereka juga tidak, dia akan terlepas daripada alam kubur ni, saat kubur terlepas. Kemudian yang ketiganya orang yang meninggal kerana sakit perut. Di sini ternyata orang yang meninggal dunia kerana sakit perut juga akan terhindar daripada fitnah kubur atau pertanyaan pada malaikat munkar dan nakir. Katanya Abu Daud mengeluarkan hadis secara marfu yang berbunyi, siapa mati kerana penyakit dalam perutnya, tidaklah dia diseksa dalam kuburnya. Dia nyata dia dengar Rasulullah beritahu. Riwayat Ibnu Majah Al-Baqi dan At-Tirmizi di mana dia dianggap hadis hasan. Jadi maknanya betul hadis hasan. Jadi dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal kerana sakit perut tidak akan diazab dalam kuburnya. Jadi bila sahabat tanya Rasulullah kata, ya. Sakit perut orang tahulah, berkelopor, pusing obat perut. Orang duduk dekat dia ajar, capung, sakit pun dah obat perut orang. Bila dia mati, itulah jawapan Rasulullah, mereka tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang sering membaca surah Al-Quran. Nabi suruh baca. Dekat nak tidur, duduk atas katil, ambil Quran. Dah Nabi royak kita. Nabi royak sunnah. Kita royak dah betul saja. Nabi kata tengok, terus Quran. Dekat nak tidur, Bismillahirrahmanirrahim. Buka surat 562 hingga 564. Baca.
30 ayat. Dia kata sini ternyata membaca dan mengamalkan Quran dengan sungguh-sungguh akan membuat seorang terhindar daripada siksa kubur. Hal ini biasanya dilakukan Rasulullah SAW setidak-tidaknya malam Jumaat. Dah, dia kata sini beliau bersabda, artinya dia dah suruh, dia dah surah pencegah orang yang membaca itu, dicegah supaya tidak diazab oleh kubur, azab kubur tadi. Saya masih ingat lagi masa saya dengar Ustaz Jamal, tak silap saya pernah saya dengar di surah Gelobilah, pernah kita 2012 saya pergi situ dengar. Saya pernah masa tu kita mendengar dia juga setiap hari Khamis. Dia tak silap saya, minta maaf, kita pergi dengar kuliah lagi. Dia baca kitabnya bahawa orang yang baca Quran lah, dia mana bukan kata surah Al-Mulk saja, Quran lah. 314 orang hidup baca, semua dalam hidup dia mainan. Kalau kita orang-orang muda main gitar, dok main gitar, dok song. Dia ni orang yang hebat ni, Quran mainan dia. Dah, dia baca-baca saat ni, bila dia meninggal dunia, maka orang nak buat turun dia saat ni jenazah. Haji Loh ke Haji Mak ke Haji Leh, Haji Kor, nak kira lah orang berkenaan, si pandang yang berkenaan. Bila buat turun, Quran ada dah di muka tangga tu, adik kakak muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada dah. Baik, seperti Quran nunggu dia saat ni. Oh, hebat dia baca Quran. Nak agak kita tak tahu, tapi dia baca Quran dalam hidupan dia. Hobi dia, hobi kita memancing. Dah, hobi kita main bola golf, golongan orang benda lemah fikiran golf. Lepas pencing, mana golf terbalik. Bagi kubur, dia duduk depan sekali Quran ni. Kemudian sampai ke lubang kubur, orang nak ondok kaki ke pandi ke buat masuk dalam, dia ada dah dalam kubur ada dah Quran kan. Mana ada kita ni kau menjaga baik bukan nak jaga pun punya konsep si malam ni boleh bentah pun ni. Aku daripada rumah tunggu ni tiba-tiba pun nak tanya nak pasal pun ni. Oh tu orang saya tambah dah mana ni. Bagilah masuk dalam kubur. Pak sejuk dalam pak turun besar ni. Mereka mari semua apa benda mak dara bini apa air anak-anak cucu mari sini mengiringi datuk ayah toki dia dalam kubur sana. Balik 7 lakon biasa kita tanggung dah. Mereka mari buat lewa saja. Akhirnya mereka apa dia Quran bagi tahu, aku ni Qadim. Apa makna Qadim? Qadim ni dah ayat Allah. Mu nak lawan Allah boleh medah mau. Wahai bukan akhir, mu makhluk. Aku ni Qadim. Ayat Allah ni punya awak main. Malaikat lain. Inilah hebatnya Quran, khususnya orang yang sering membaca surah Al-Mulk. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah di antaranya orang-orang yang ada lagi tu, bukan cakap orang yang meninggal pada hari Jumaat begitu juga. Dah ada lagi yang kita tak bawa, mungkin kita sambung yang akan datang. InsyaAllah masa kita hidup ni dah, InsyaAllah kita berbakti pada surat kita ni yang kita sayang pada saling kita dah. Mudah-mudahan kita bakal dengar sikit banyak menyisapi kita dah. Apatah lagi diri saya yang menyampaikan ni, mudah-mudahan sikit banyak mencuri hati kita dengan umur yang kita ada ni, kita peruntukkan dah masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah mudah-mudahan sikit banyak pagi ni mencerahkan hati kita. Petang karang kita nak bersuara ni, tengok orang karang nak surah Nur, dan bergarang karang surah ujung tu, mari isi karang ke surah ni balik. Dah mudah-mudahan Allah sentiasa menolong orang yang nak beriman ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bukan kata benda ni kita dengar, kita baca, kita belajar. Orang yang beriman, orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, tempat dia dah adalah surga Firdaus. Kita di mana Allah kata dalam satu ayat dalam surah Kahfi, saya nak tinggalkan di sini ialah Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu tikana talang jannatul firdausi nuzulah. Ni Allah kata sesiapa yang berbuat baik dan melakukan kebajikan dan amal-amal yang soleh, tempat dia ada surga Allah Subhanahu. Nang kita bantu. Allah janji orang beriman, orang yang tidak tinggal sembahyang. Bagaimana aku tinggal sembahyang masa aku duduk lagu? Kita kodoh itu dah ada peluang yang Allah bagi pada kita. Itu peluang. Tiba-tiba kita 10 tahun kita tinggal, kita buat 5 tahun. 5 tahun lagi tak ada. Itu kerjaan Allah. Kita telah bertapak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mari pagi tadi, kita mari angkat ini dalam hati. Niat kita ialah habalu. Misalnya kita, muslimat yang dia macam Allah Ta'ala, aku malis semayang ni semata-mata aku nak buat dosa itu. Dalam masa zaman aku nak jadi ganjaranmu ya Allah. Majma'ah ni. Kerana dengan ganjaran inilah aku dapat mengetuk surgamu. Di samping aku mencari rahmat dan redha. InsyaAllah, mudah-mudahan yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada saya. Kita ambil sedikit doa pendek, insyaAllah, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna Allahumma firli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma asimna isaban yasir. Allahumma hdina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma qina ya Allah ya Allah ya Allah bil husni khatimah wa la taqtini alaina ya Allah bisul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub alaina innaka antat tawwabur. Rabbi ja'alna muqimah sholata wa mimma zuriyati rabbana taqabbal rabbana fili wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-'afwa wa anna. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana ma khalaqta hadha batilan wa qina adzabannar. Allah Rabbana fa'bil lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Allahumma inna as'aluka bi salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tambatan qabla al-maghfirah wa tambatan Allahumma min alaina bi rahmatika wa tajabina rabbil izzati Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa la tukhzini yawma yub'atsu yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bil qalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqi wa'dil amin. Kita bantu deh.